goreng salai. Ini mangkuk. Nak ni. Nak habis nasi dah. Masih banyak lagi. Daging dia pun lembut. Nampak senang. Nak potong. Banyak aku mangkuk. Banyak. Allah. Cuba gigit. Lembut lah. Lembut. Kita potong pun senang. Kalau gigit mestilah senang. Sedap. Hai. Tengah hari ni kita dah berada dekat Taman Saujana JB, dekat warung salai di Ceruk. Jom tengok apa yang menarik. Kat sini konsep dia QR tau, nak order. Tapi kita dah scan tadi, duduk tengok-tengok, dia datang, dia kata QR ni untuk dia. Maksudnya dia yang scan, dia yang orderkan. Jadi kita tinggal tengok menu dan bagi tahu dia lah, dia yang masuk kat phone dia. Mungkin kalau kita buat takut salah ke apa kan. So dia lah yang QR ni. So bila dia QR, dia akan keluar lah macam ni. Dia baca balik lah apa yang kita order tadi, takut salah kan. So tunggu je lah untuk dia orang sediakan, prepare untuk kita makan. Makanan kita dah sampai. Dia order sekejap je. Dia dah datang lah. Nasi ni tinggal telur dadah je pun sampai lagi. Okay, jom kita rasa Kita rasa dia punya lemak. Biasa kita lemak salai ni kita singgah Negeri Sembilan. Dia terkenal dengan ni. Tapi ni kita dekat Johor Ini kita ambil keli Rasa tanpa nasi. Tanpa nasi. Dia punya kuah tu pekat. Ada pedas-pedas sikit. Tak adalah menyengat sangat tapi pedas juga. Kuah dia pekat. Ni itik Itik dia besar juga. Dia macam bahagi 4 kot. Dapat bahagian kepak. Ni siput sedut. Banyak juga. Ada siput lagi. Dia punya bau kuat lah. Smoky gitu. Sedap. Rasa asap-asap tu. Ni siput sedut. Kuah dia boleh tahan pedas. Ni budak-budak tak boleh nak makan ni. Banyak aku mangkuk. Banyak. Pedas. Dia tak nak keluar. Wah. Sedap, dia tak rasa lumpur-lumpur. Siput sedut. Selalunya siput sedut dia tak pedas, tapi yang ni dia pedas. Ni kali kedua makan siput sedut salai ni yang pedas. Tempat lain anak. Yes, tempat lain. Tapi sedap kuah dia. Ni ayam penyet. Ayam penyet memang dia bahagian ni tadi. Kalau kita biasa minta memang nak bahagian peha. So dia memang lambat sikit sebab dia baru goreng ayam dia. Panas lah. Panas lagi ayam dia. Ayam ni besar. Memang ayam potong 4 tu lah. Lepas tu dia ada ni tahu, dia ada tempe goreng, ada ni
Yang ni dengan ulam ni memang setiap set ada lah. Macam tadi kita makan salai pun ada. Cuma yang ni dia ada different, ada tempe dengan itu dia ada dia punya sambal penyet ni masuk. Set ni sekali dengan air, sama ada air teh ais atau air sirap. Kalau set salai air berbeza. Ni ayam penyet dia memang baru masak lah, panas-panas ni. Yang main peranan ni sebenarnya sambal dia ni ada sedap-sedap sebab ayam biasa digoreng ni kan. Sambal dia tak ada pedas sangat, dia ada manis-manis. Dia macam sambal apa macam pernah rasa sambal ni, macam rasa sambal nasi lemak pun ya, tapi tak pedas. Budak boleh makan kot. Sebab saya dah rasa salai tadi pedas, saya tak pastilah lidah saya ni masih salai tadi pedas ke ataupun ni, tapi macam tak pedas. Nanti tengok anak saya makan jadi dia tak suka pedas, jadi cuba dia rasa. Sebab saya lidah saya dah terasa yang salai tadi pedas, tak sure pula. Bagi saya sambal dia pedas agak. Ayam pula. Sedap. Panas-panas. Ni daging salai, ini mangkuk. Nak ni. Nak habis nasi dah. Masih banyak lagi. Daging dia pun lembut. Nampak senang nak potong. Banyak aku mangkuk. Banyak. Allah. Cuba gigit. Lembut lah. Lembut. Kita potong pun senang. Kalau gigit mestilah senang. Sedap. Okay, ni kangkung ni. Kita add on tadi kangkung dengan telur dadah. Rasa RM9 tu. Telur dadah sudah senang. Dia rasa bacang. Okey lah, tak adalah kuat sangat bacang ni. Kita baru goreng tu. Sedap gila. Tambah lagi satu nasi. Tak cukup. Alhamdulillah kita dah selesai makan tengah hari ni. Kita datang pun tak adalah tengah hari betul. Dah pukul 2 lebih. So agak lambat juga. Tak ramai dah orang. So tak pastilah tengah hari tadi ramai ke tak. Cuma kat sini dia banyak juga meja. Tu dia punya ni dia macam kemah tau. Dia disediakan banyak juga kipas. Cuma kipas ni bila cuaca yang panas, kipas pun dia macam panas, berbahang lah, berbahang juga. Tapi okey lah kalau kipas tu direct ke kita, okey je rasa. Makanan sini okey lah, recommended lah saya rasa, sedap. Walaupun bukan Negeri Sembilan, kat Johor pun lemak salai ni sedap. Saya tak pastilah, mungkin dia orang pun asal daripada sana ke apa kan, tapi kita berada di Johor Bahru sekarang. So okey. Tadi dia punya daging salai dia set dia tu RM14. Ayam penyet RM15, siput sedut RM14, itik salai RM15, keli salai RM14, teh ais limau tadi RM15 satu jat. Sebab kita ambil jat terus. Nasi putih add on RM2.50. Lepas tu telur dadah tadi RM1.50 dengan kangkung goreng belacan RM5. Lepas tu kita ada satu lagi set ayam penyet tu, kita bungkus satu lagi untuk anak kita bawa balik asrama dia. So total untuk kita makan tengah hari ni RM111. Tapi ayam penyet tadi satu set dengan air lah. Ayam penyet satu set dengan air. Kalau bungkus pun memang dia akan bagi air tu dia bungkus. Yang salai je tak ada air. So yang tu kita kena order asing lah.
Tengok daging tadi pun kata lembut. Daging lembut, itik pun lembut. lembut besar. Yang besar, yang penting besar. Portion dia besar. Dia biasa setengah tempat dia potong kecil kan. Yang ni dia memang satu tu. Kita risau takut tak lembut, tapi lembut. Kangkung pun okey. Ni kangkung dengan telur ni dia baru goreng. Kalau yang boleh ini rasa, macam dia tahu. add-on ni dia akan baru kita order baru dia goreng sebab dia tak ada ni, dia fresh lah. Anak saya kata sedut pun sedap, memang habis dia makan. Walaupun pedas, still boleh sedut lah. Tak adalah terbelahak. Okey, ayam pun memang anak saya habis makan. Ini ayam dia besar dan kita order baru dia goreng. Ni pun kita order untuk bungkus, ya, kita tunggu sekejap lah sebab dia nak goreng. Parking. Parking dekat tepi-tepi jalan ni ramai orang parking. Tadi kita ingat sebelah sana tau, sebab sana pun diceruk, tapi tu diceruk kopi. Sebab dia tak buka lagi, ada ruang untuk parking, jadi kita parking kat sana. Dia orang dibolehkan lah parking. Tak pastilah lepas diceruk kopi tu buka, tak boleh ke tak. Tapi situ dia tulis juga untuk parking sebenarnya. Sini parking tepi-tepi jalan lah. Tepi-tepi jalan sepanjang ni boleh lah. Sebab dia tepi ada bahu jalan yang boleh kita parking. Okey lah, tak adalah susah sangat. Berapa tadi harga tadi? RM111. RM111. Rasanya recommended ke? Recommended lah. Boleh. Korang try cuba datang. Tak tahulah tekak korang macam mana. Tekak kita orang, alhamdulillah, okey. Kalau datang Johor boleh singgah. Datang Johor singgahlah sini ya, di Ceruk. Kita sampai malam ni. Kita pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Okey, kita dah buka dah yang penyet ni. Boleh.